Mana lagi? Melaka! Tahun ni pun daripada hearsay lah, daripada kawan-kawan dan pernah datang ke Melaka. Walaupun kami orang Melaka, tapi dapat maklumat pun daripada kawan-kawan yang datang bercuti ke Melaka. So produk ni bagi saya memang terbaik lah, bagus lah untuk semua golongan yang sebab dia mampu milik. Dengan berbekalkan RM10, kita boleh pergi mana-mana tempat yang menawarkan pakej bila larut malam. Saya terkejut lah sebenarnya. Sebab so far yang kita pernah, bukan kita pertama kali datang, so kita dah beberapa kali datang. Cuma kali ni kita pertama kali dengar yang ada promosi 11 tu, bila larut malam tu, daripada pukul 11 malam sampai pukul 3. Memang waktu dia tu taklah cuma orang ada kan. Tapi bila dia Melaka ni adakan promosi seperti gini ni, so macam orang-orang macam kita yang susah tidur ke, daripada jauh datang kan, memang kita terasa macam itu satu yang macam ibarat cabutan bertuah lah kan. Walaupun mungkin nampak tu benda tu kecil, tapi sebenarnya benda tu actually boleh buat sesuatu perbezaan antara kita lah.